Amerika dan China berebut kuasa, tapi kenapa negara tembikar yang terhimpit? Cerita ini klasik, kuasa besar bertarung, negara kecil yang hancur. Sekarang Amerika dan China sedang berlawan siapa nak lebih berkuasa di dunia. Tapi pelik kan, negara tembikar bukan sebahagian dari Asia Pasifik. Jadi kenapa mereka tetap jadi bangsa? Amerika dah jelas dari awal. Mereka backing negara haram habis-habisan, senjata, dana, teknologi, semua ditanggung oleh mereka. Tapi China, dari luar, mereka nampak menyebelahi negara tembikar. Setiap kali negara haram serang negara tembikar, China keluarkan kecaman. Setiap kali ada resolusi PBB, China undi untuk backup negara tembikar. Tapi cuba fikir, kenapa China tak pernah buat lebih dari sekadar bercakap? Sebab dalam dunia real politik, negara tembikar hanya alat. 1956, Perang Suez, kuasa besar guna negara tembikar sebagai alasan untuk berebut pengaruh di Timur Tengah. 1967, Perang 6 Hari, Amerika dan Soviet jadikan negara tembikar sebagai proksi dalam perang dingin mereka. 2023, Perang Negara Tembikar. Negara haram guna perang ini untuk kukuhkan hubungan dengan Barat. China pula gunakan negara tembikar sebagai modal politik dalam hubungan mereka dengan dunia Islam. Sekarang, Amerika guna perang ini untuk justify pengaruh mereka di Timur Tengah. China pula, mereka biarkan negara tembikar terus menderita, tapi dalam masa yang sama bina hubungan dengan negara. Sebab itu, China tak akan bagi senjata kepada hero kita. Sebab itu, China tak akan bagi bantuan ketenteraan kepada negara tembikar. Sebab itu, China hanya bercakap tapi tak pernah bertindak. Mereka hanya guna negara tembikar untuk jaga imej mereka dengan dunia Islam. Dan benda yang paling menakutkan apabila dua kuasa besar tengah bertarung, negara tembikar tetap jadi mangsa. Komen, permainan. Kalau korang dah sedar, negara tembikar sedang jadi alat dalam permainan kuasa besar dunia. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.